Jala Mak Lima bertumbah biadab. Terima kasih Mak Lima. Very bab. Assalamualaikum guys, apa yang baik di sini? So hari ni kita akan berbuka makanan ikut huruf. Dah azan tu. Ya doh. Cepat. Cepat. Okey. Apa-apa je Oh, harap yang sedap guys dan kenyang. Dah, go. Okey, sama macam hari tu, dekat depan kita ni ada satu mangkuk dan dalam mangkuk ni ada pelbagai huruf dari A sampai Z. Jadi, kita akan cabut huruf tu dan tengok kita dapat huruf apa dan kita akan makan makanan ikut huruf tu. Tolonglah nak huruf-huruf yang sedap. Sekejap, kau nak huruf apa? Huruf D. Kita dah huruf D tu. Huruf D kan sedap macam dade. Bukan dia. Oh, Dade guys, dade sedap. Sejuk-sejuk. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng tu. Jom kita berbuka makanan ikut huruf. Dah azan tu. Ya doh. Cepat. Cepat. Okey. Apa-apa je Okey. Ada buka dulu. Okey guys, kita buka dulu guys. Ai, aku rasa makanan ni sedap. Kau dapat apa? 1, 2, 3. Apa tu? You. Bismillah, sedap. Weh! Ikan bakar, guys. Uish. Sedapnya. Ini buat buka mantap ni guys. Dengan ada limau ni. Okey, aku pula. Wow! Udang apa ni? Udang sambal ni. Weh, ni kalau ada nasi ni memang sedap gila. Okay guys, so jom kita makan. Sekejap. Sebelum makan, doa guys. Oh yelah. Nak buka ni. Bagus. Baca. Aku tak pernah dengar kau baca. Kau lah baca. Cepatlah kau baca. Allahumma laka sumna wa bika. Amin. Baca elok-elok lah. Kita nak berbuka. Allahumma laka sumna wa bika amana wa ala rizqa rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin guys, jom kita makan. Selamat berbuka. Jom kita makan. Jadi, aku pakai tangan je guys. Apa baru suruh? kau dah basuh tangan belum? Dah. Kotor. Sebenarnya makan dengan nasi lagi sedap guys. Tapi tak tahu lah kenapa tak nasi. Berbuka makan lauk je guys. Ni tak kenyang guys. Bahaya doh duri. Salah makan je. Oh, Nanti sikit. usus kita kena cucuk-cucuk dengan Mana? duri tu. Kau dengar daripada mana? Kalau kau makan duri tu, nanti duri tu dekat dalam ni. Okay, aku dah siap kopek. Jom kita makan. Anyways. Rasa Nasi dia macam sedap. makan satu je dah boleh kenyang dah. Okay, jom. Nasi Kita bergerak ke huruf yang seterusnya. Let's go! Okey, sekarang turn kita orang pula. Kita cabut huruf daripada mangkuk ni. Ui, lapar tu. You dulu. Hai. Oh, harap yang sedap guys dan kenyang. Go. Jap, sebelum buka you puasa ke? Puasa tu. You je puasa. Mulut bau kari. You je puasa. Puasa Okay. guys, puasa. You buka dulu. Bismillah, 1, 2, 3. C. Huruf C. C guys. Saya dapat huruf C. Apa sih? C. Siapa ya? Cucu badan. Okay. I pula. 1, 2, 3. Apa? B. Huruf B. Okay. Weh. B. Apa sih? Kita tak tahu lah. Let's see. Kita nak makan apa guys? Okey, makanan dah pun ada dekat depan kita orang. Jadi, jom kita buka. Tadi dapat huruf apa? C. Ada dapat C, I dapat huruf B. Oh, hurufnya sebelah-sebelah ya. Betul lah, B, C. Okey, I buka dulu lah. Okey, Boleh, buka 1, 2, 3. Tak, ni kuih apa? Kuih bakar. Oh, kuih bakar. Okey. Huruf B, bakar. Tapi kenapa dia macam hitam betul tepi dia? Ya kan dibakar. Ni terlebih bakar macam ni. Mana macam kulit air tu? Sedap dah kuih ni. You pula. 1, 2, 3. Wow, curus. Dapat chorus guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa la rizqa aftalna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Jom. Okay guys. Bismillah, kita makan. Makanannya sedap. Wah, bentuk love ya. Mana? Baby, I love you sayang. Aku tak pernah memandang siapa kamu.
tak balas balik lah love ni. Dia dah tak sayang aku tu. Hancur, hancur aku. Gerau-gerau. Crunchy. By the way guys, semua makanan yang korang nampak dalam video ni kita orang beli kat bazar je. Bazar Ramadan. Semua ni makanan bazar. I kalau boleh lapar-lapar je ni nak nasi kandar gitu. Ya, dia nak nasi tu kan. Ayam bahagian peha. Kita kan kena ikut peraturan game. Kan, dapat huruf apa kita kena makan. Mungkin ada kejap lagi guys. Mungkin ada. Rugi lah Syami tak ada. Kau tak ada boleh habiskan makanan ni. Dia lah tukang yang habiskan makanan kita orang. Tak apa dia. Dia pasal dia makin kurus. Tak apa. Kita move on to the next huruf. Okay guys, sekarang turn aku dengan Daffy pula untuk cabut huruf daripada mangkuk ni. Mangkuk ayam tu. Oi, bulan puasa bukan kita tahan makan je Daffy. Kita kena tahan jaga pertuturan, jangan mencarut. Ini bulan yang Jangan keluar dengan perempuan. Ini bulan kebaikan. Jangan chat dengan perempuan. Betul. Okay, Daffy. Okay. Dah. Huruf dah ada. Kau dah nampak ke apa huruf kan? Belum kan? Mana ni? Oh belum. Okay. Huruf dah ada di dalam tangan guys. 1, 2, 3. Huruf M. Huruf M macam kepala Daffy. Kepala M. Huruf M apa? Maggi. Bukan. Okay, abang pula. 1, 2, 3. Asal huruf yang sebelah-sebelah. Guys, sumpah kita orang random je ambil dari dalam ni. Tadi B dengan C. Tadi dah tau. Ha? Tadi kan B dengan C. Yelah tadi sebelah-sebelah, ni pun sebelah-sebelah. Korang plan ke apa ni? Uish. Kita orang tak plan tau. Kita orang tak main plan-plan ni. Jom bawa makanan. Okay Daffy, sedia Daffy? Sedia. Kau dapat huruf apa tadi? M. M. Okay, abang dapat huruf N. Kau buka dulu. Okay, 1, 2, 3. Wow, murtabak. Ni wajib tu. Wajib setiap buka ni kena ada ni. Sedap tu huruf M. Okay, sekejap abang pula Abang huruf N. Satu. N. Tolong lah. Nasi ke? N. Nasi lah. N. Nasi tolong. 1, 2, 3. Nasi tu. Alhamdulillah. Akhirnya makanan berat. Kenyang tu, kenyang. A few moments later. Oh, pedas. Ni pedas pula. Pedas. Yang ni sedap. Benda ni wajib lah ada. Kalau korang nak buka lah, mesti ada. So, kalau tak ada murtabak, dosa ke tadi? Tak ada lah, cakap je. Dia sebenarnya tak dosa pun. Aduh, tadi dah makan kuih bakar jadi macam kenyang pula lebih. Tu lah, sebab tadi dia dah kuih-kuih tau guys. Lepas tu tiba-tiba makanan berat guys. Tak, abang ni jenis cepat kenyang kau tahu. Makan apa benda pun, makan kuih kecil ke boleh kenyang. Patut lah guys. Okay lah, kau pun dah tak boleh habiskan kan? Tu lah, nak simpan. Lepas ni kita banyak lagi makanan tu. Wah. Okay, jom kita bergerak ke huruf yang seterusnya. Okay guys, sekarang turn I dengan Kisha. Okay, kita dulu. Kita sama-sama. Okay, 1, 2. Okay, kita ambil yang ni. Okay, kita buka dulu guys. Apa ni? P. Okay, kau next. Kau dapat apa? 1, 2, 3. T guys. P dan T. Mari nantikan makanan yang kita akan dapat. Jom. Okay guys, ini adalah makanan kita. Makanan kita sudah sampai. Mari kita buka Sama-sama. Okay. 1, 2, 3. Oh, kita buka sama-sama. Dah. Okay guys, anyway, apa benda ni? Wow, kita mendapat tepung pelita. Tapi ini apa sih, Bi? Dulu dalam daun. Ini adalah pulut panggang. Guys, bau mulut rasa lah. Tadi macam sentuh kat sini. Tada! Weh, aku dah makan sikit. Sedap doh. Lah. Okay guys, ini adalah nama dia pulut panggang tapi dia tak panggang sebenarnya. Jom kita rasa dalamnya apa ya. Jom kita pergi ke makanan yang seterusnya. Okay Kalisha, disebabkan Kalisha adik, Kalisha cabut dulu. Thanks.
Kita memang akan gerak dulu. Gerak dulu. Yang pertama. Okey lah, Kak Aisyah, abang tak nak cabut lah. Kak Aisyah pilihkan untuk abang. Yang paling teruk makanan yang paling teruk agak-agak. Ni, silakan buka dulu Apa ni? silakan. Takut lah. Harap, huruf apa belum keluar ni? Abang nak huruf O lah. O Kenapa macam nak O? tak tahu lah, macam sedap. Oh. Sebab O kan bentuk donat. D, abang nak huruf D. Donat. Dia. Nasi dan dia. Saya buka. Okey, kita buka dulu guys. Okey. Karipap. Karipap ada, keria ada. Kayap. Ketayak, ketupat. Okey, Okey. abang mula. Sekejap, 1, 2, 3. V. V? Bukan A. V lah. V lah. Jap. Apa tu? Makanan V. Tak ada guys. Makanan V tak ada guys. Apa sih? Very pop. Okey, Kalisha, makanan dah depan kita. Okey. Macam biasa, Kalisha adik bisa buka. Okey. Oh, tak buka sama-sama. Tak nak lah. Apa? Buat apa nak sama dengan Kalisha? Mana? Okey, tak apa-apa. Okey. Guys. Tu, dah 3. Kalisha beli huruf K. K. Ni apa? Dan kita dapat ketayak. Ketayak. Bukan ketepel. Abang tak pernah tahu tu nama kuih ni apa. Abang selalu panggil kuih hijau ke? Sekejap. Keras. Ini bila punya ni? Ketayak ni dah keras guys. Kita buka Ni pula. beli kat bazar. Esok tanya orang bazar tu Tak. kenapa makanan minggu lepas dijual. Okey, abang tadi dapat huruf V ya. Okey. Kita kan tertagih. Okey. Buka lah. 1, 2, 3. Abang tak tahu dia apa. Abang react je. Very pop guys. Very pop. Apa ni? Vietnam roll. Vietnam roll. Oh. Dia ada So pada maksudnya hijau. ni makanan Vietnam ah. Halal ke tak? Halal. Halal. Kita orang beli daripada Vietnam tadi. Oh, isi lain-lain. Ya. Makan macam mana? Dengan cerita kalau Vietnam roll plastik boleh makan? Makan je. Ni sekali makan. Kau saja je tak tipu. Lah, dah tanya. Kita jawab ni boleh Ni makan. plastik luar yang keras ni. Tengok. Bulan puasa pun nak menipu lagi Kisha. Betul lah. Ni, plastik ni. Iya, nanti macam dalam mulut. Ini plastik. Itu kulit Cuba gigit. Kalau ini ya plastik ni. Tak, itu kulitnya. Tak kena gigit lagi. Tak ada, jangan tipu abang. Ini plastiknya. Ini plastik tebal. Kena cicah Kisha. Ya. Ceplush. Cicak. Jap. Pegang. Dah. Ih, banyaknya. Makan satu gigit. Makan dulu dia. Tak sedap ke? Mana boleh cakap tak sedap? Dia bukanlah tak sedap. Kurang sedap. Oh, kurang sedap. Kurang sedap. Ui, susah betul nak gigit tu. Tak. Kita orang dah makan dah. Makanan kita orang. Jom kita bergerak ke huruf yang seterusnya. Okay guys, aku dan Sebi akan cabut undi huruf guys. Okay. Ui, apa ni? Dah. Dah batal gila puasanya. Mana batal? Angin je. Aduh. Dah habis. Okay, aku dulu buka. Mana dia apa sini? Aku dulu buka guys. 1, 2, 3. Berapa? Oh no, dah dapat J. J. Dapat huruf G guys. Kenapa ni J? Buka. Huruf G kan? 2, 3. Dah beliau guys. Okay guys, mari kita nantikan. Makanan tengok makanan. Okay, huruf W buka dulu. Apa ni? Wonton goreng. Wonton goyang. Huruf G pula guys. 1, 2, 3. Gula Melaka. Gula Melaka. Yang bila korang makan tu dia macam meletup-letup guys dalam mulut. Bismillah guys. Gula Melaka. Sama-sama ada. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Manis gila tu guys. Sedap. Ni kalau ada sos sedap. Aduh guys. Manis betul lah. Manis Rafi? Manis. Macam dia.
Tak nak. Guys, aku bukan tak nak wantan guys. Tapi aku tengah makan makanan lain. Dia tak elok tau bila sumbat semua dalam satu. Nafri sebenarnya cerewet guys. Cerewet gila Nafri. Oh, sedap gila. Oh, sedap gila. Jom kita gerak ke huruf yang seterusnya. Okey, jadi huruf dalam mangkuk ni dah tinggal sikit David. Yes. Okey, kita gaul dulu ni. A few moments later. Ambil. Okay, Bismillah. pilihan di dalam tangan. Tolonglah manis-manisan. Okay, buka dulu. Abang ni kenyang kan ni? Buka dulu. Abang dulu. Okey, 1, 2, 3. Huruf A. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Tadi Ni apa? Kuih Melaka ke? Lopez. Oh, Lopez. Lopez guys, Lopez. Apa nama Inggeris? Lopez. Macam ni je. L-O-P-E-Z. L-O-P-E-Z. Abang pula. 1, 2, 3. Roti jala Mak Imam bertumpah biadab. Wah. Ada oren ya. Biadab. Oh. Ada hitam dan ada warna oren guys. Ini makanan wajib time open house tau. Memang. Terima kasih Mak Lima. Sedap tu. Selalu orang tertanya apa nama roti jala yang penuh kan. Orang selalu sebut roti jala. Yang abang sebut tu dah nama penuh dia. Bismillah. Sedap doh. Dia dong. Ni memang kena lah guys. Top. Makanan wajib beli. Nah, cuba nyanyi lagi. Wala dulu dan ni top tapi top. Top. Dia atau dia, pilih yang mana? Oi. Dah. Okey David. Oh, wow. Dah cecah. Kau tercikit je? Aduh, Tercikit je? Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Aku harap sangat korang enjoy. Cuba korang komen dekat bawah makanan apa yang selalu korang makan untuk buka puasa. Betul guys, komen di bawah. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye bye. Okay, jom. David, Jom. kita terawih jom. Yo.